Kali ni aku bernasib baik sebab dia nak makan benda-benda simple. Ayam buttermilk ni pada aku simple lah sebab dulu waktu bujang memang hari-hari aku masak ayam buttermilk ni. Yelah, menu ni kan viral, habis semua kedai nak jual menu ni. Macam biasalah, ayam ni korang potong kecil-kecil, lepas tu celup dengan tepung and then goreng lah sampai jadi golden brown. Kalau rajin korang double coating kan lah ayam tu, nanti dia jadi lagi crispy. Kalau aku widak lah, nak buat makan kat rumah je pun. Untuk kuah buttermilk tu korang ambil lah sedikit butter. Butter tu boleh lah agak-agak ikut banyak mana ayam lah, and then masukkan bawang putih, daun kari, cili padi, bawang. Lepas tu baru masuk cucu cair. Cucu pun boleh lah dik. Lepas tu masukkan serbuk cili, serbuk kari, and then masukkanlah ayam tu tadi. Kalau korang suka yang jenis berkuah, korang masak je lah kejap. Tapi kalau korang jenis nak yang kering, korang masakkanlah dia lama-lama. Macam aku ni sekarang ni nak makan dengan mantau, so buatlah yang berkuah. Mantau tu pula goreng je, senang je, beli yang frozen. And then dah siap dah aku punya chicken buttermilk. Nak makan dengan mantau boleh, nak makan dengan nasi boleh. Ikutlah. Dah siap dah. Cuba rasa buttermilk mantau yang you nak tadi. Convincingnya rupa dia. Kan? Makan dengan nasi sedap lah. Tak masak sedap. Sedapnya. First time masak sedap, lama ni tak sedap. Komplain dia tahu.